Assalamualaikum sahabat semua, apa khabar? Mudah-mudahan sihat semua walafiat ya. Kita berjumpa lagi di channel Masakan Noriana. Okey, saya nak sharekan resipi masak nasi lemak. Ni masak nasi lemak kali ni saya guna beras basmati ya. Simple je, macam biasa je bahan-bahannya. Okey, ni bahan-bahannya halia, 2 inci ya, garam, halba, bawang 1 biji, bawang besar saya iri je. Daun pandan ya. Halia tu saya ketuk je. Ni masukkan santan, saya masuk santan pekat dalam 2 cawan ya. Okay, ni beras ni 4 cawan, saya dah siap rendah dalam rendah dalam setengah jam ya. Okay, kita masukkan dalam periuk ya beras. Saya masak macam biasa je, simple je masak nasi lemak kali ni ya. Ni masuk bahannya halba. Masukkan sedikit garam. Daun pandan 2 helai. Halia ni saya ketuk je, halia 2 inci ya. Bawang besar 1 biji saya iri. Masukkan santan pekat ya, 2 cawan santan pekat. Ni masukkan air 1 cawan, 2 cawan air. Masuk lagi 1 cawan ya, 3 cawan air ya. Saya masukkan santan pekat 2 cawan, 3 cawan air. 4 cawan beras basmati ya. Suka guna cawan biasa yang kita suka beras ni ya. Kalau kita suka guna cawan sama ya, cawan yang kita suka beras, air pun kita guna cawan yang sama juga ya. Ni kita masuk ke dapur, kita kacau sekejap bagi dia rata bahan-bahannya semua. Okay, kita kacau sekejap ya. Nasi dah seakan masak. Okay, alhamdulillah ya, nasi dia masak. Masak nasi macam biasa je. Saya tak nak ke dapur gas je. Nasinya sedap, lembut, berderai nasinya. Guna beras basmati ya. Assalamualaikum sahabat semua. Jangan lupa subscribe, like, share, komen di channel Masakan Noriana. Okey, kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum, terima kasih sahabat semua.